Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kumpulan kami ialah hubungan persepsi terhadap normalisasi gurauan seksual dengan tahap nilai moral dalam kalangan pelajar. Gurauan seksual merujuk kepada jenaka, sindiran atau kata-kata yang mempunyai unsur seksual dan sering digunakan untuk tujuan hiburan dalam pergaulan harian. Pada masa kini, gurauan seperti ini semakin biasa didengar sama ada secara bersemuka maupun melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan X. Sebagai contoh, pada tahun 2021, seorang pelajar bernama Ain Huzniza telah mendedahkan tindakan seorang guru yang membuat jenaka berkaitan rogol di dalam kelas. Kes ini mendapat perhatian ramai kerana banyak pihak berpendapat bahawa isu rogol tidak sepatutnya dijadikan bahan gurauan. Kes ini menunjukkan bahawa sesuatu yang dianggap sebagai jenaka boleh memberi kesan negatif kepada orang lain. Antara impak normalisasi gurauan seksual ialah ia boleh menyebabkan seseorang menjadi kurang peka terhadap perasaan orang lain, mengurangkan rasa hormat dalam komunikasi serta penjejaskan pembentukan nilai moral dalam adab dalam kalangan pelajar. Itu saja. Seterusnya, penyataan masalah bagi kajian ini. Pada masa kini, semakin ramai pelajar menganggap gurauan seksual sebagai perkara biasa dalam kehidupan seharian. Keadaan ini berlaku kerana mereka sering terdedah pada kandungan berunsur seksual melalui media sosial dan rakan sebaya. Selain itu, ramai yang menganggap gurauan tersebut hanya sekadar hiburan tanpa menyedari bahawa ia boleh menyinggung perasaan, menjatuhkan maruah atau menyebabkan ketidakselesaan pada orang lain. Jika perkara ini diteruskan ataupun dinormalisasikan, nilai kesopanan rasa hormat dan etika komunikasi dalam kalangan pelajar boleh semakin terhakis. Hal ini membimbangkan kerana pelajar merupakan golongan yang membentuk masyarakat pada masa hadapan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan antara normalisasi gurauan seksual dengan tahap nilai moral dalam kalangan pelajar serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan komunikasi yang beretika dan menghormati orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Azimiyata Asna bin Syed Umar Azmi dan saya akan membentangkan bahagian objektif kajian dan persoalan kajian. Dan objektif kajian ini adalah kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara gurauan seksual terhadap nilai moral dalam kalangan pelajar. Melalui kajian ini, kami ingin mengetahui sama ada wujudnya kesan atau berkaitan antara kedua-dua aspek tersebut dalam tingkah laku dan pembentukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar bin Habibie. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kepentingan kajian. Yang pertama, kajian ini penting dalam meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kesan normalisasi gurauan seksual dalam kehidupan seharian. Pada masa kini, ramai pelajar menganggap gurauan berunsur seksual sebagai perkara biasa dan sekadar hiburan. Namun, jika perkara ini berterusan, ia boleh memberi kesan negatif terhadap adab, batas pergaulan dan nilai moral seseorang. Oleh itu, kajian ini membantu pelajar memahami bahawa gurauan seperti ini tidak seharusnya dinormalisasikan. Yang kedua, kajian ini penting sebagai panduan kepada institusi pendidikan dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang lebih sihat dan beretika. Melalui hasil kajian ini, pihak sekolah atau universiti boleh merancang program kesedaran, ceramah serta aktiviti berkaitan dengan etika komunikasi bagi menggalakkan pelajar mengamalkan budaya saling menghormati dalam kalangan pelajar. Akhir sekali ialah menyumbang kepada usaha pembentukan sahsiah dan jati diri pelajar yang lebih baik. Dengan penerapan nilai moral seperti hormat menghormati, kesopanan dan empati, pelajar dapat membentuk kepribadian yang positif serta menjadi individu yang lebih beretika dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum, nama saya Danish Hakimi bin Haizal Lofi akan membentangkan tentang kajian literatur. Jadual ini menunjukkan 4 kajian lepas yang berkaitan dengan isu normalisasi gurauan seksual dan kesannya terhadap pelajar. Untuk yang pertama, kajian oleh Dewi dan Putri pada tahun 2024 mendapati bahawa gurauan seksual sering dianggap sebagai jenaka biasa dalam kalangan remaja. Namun begitu, tingkah laku ini boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan psikososial dan nilai moral mereka. Selain itu,
Munir dan Sanon pada tahun 2023 mendapati bahawa ramai pelajar tidak menyedari bahawa mereka merupakan mangsa gangguan seksual kerana tingkah laku tersebut sering dianggap sebagai gurauan atau jenaka. Perkara ini menunjukkan bahawa normalisasi gurauan seksual masih berlaku dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kajian oleh Syahidah Hamzah dan Dairel Was pada tahun 2023 menunjukkan bahawa pendedahan kepada tingkah laku berunsur seksual boleh menyebabkan tekanan emosi, kegelisahan, kemurungan dan kehilangan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, Zaitun Muzana pada tahun 2024 mendapati bahawa gurauan, komen dan usikan berunsur seksual merupakan salah satu bentuk gangguan seksual yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi sosial dan akademik pelajar. Secara keseluruhannya, kajian-kajian ini menunjukkan bahawa normalisasi gurauan seksual bukan sahaja memberi kesan kepada kesejahteraan pelajar, malah boleh mempengaruhi nilai moral mereka dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri Daniel. Nombor saya ialah AA251143. Saya akan terangkan tentang metodologi kajian. Pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk kertas rentas bagi mengkaji hubungan antara normalisasi gurauan seksual dengan kemerosotan nilai murni dalam karangan pelajar UTM Paguh. Data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan ujian Chi-square untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. Yang kedua ialah kawasan kajian. Kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein On, Malaysia, Paguh yang menjadi lokasi utama pengumpulan data. Yang ketiga ialah kaedah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui soal selidik dalam talian menggunakan Google Form. Borang soal selidik diedarkan kepada pelajar melalui pelbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Telegram dan TikTok dalam tempoh yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah prosedur pengumpulan data. Pautan soal selidik diberikan bersama maklumat kajian dan persetujuan termaklum kepada responden. Penyertaan dalam kajian adalah secara sukarela dan semua maklumat responden dirahsiakan. Yang kelima ialah instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik digital yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A untuk kumpulkan data, demografi responden seperti jantina, umur, fakulti, tempat tinggal dan tempoh penggunaan media sosial. Bahagian B ialah mengandungi 6 soalan berkaitan normalisasi gurauan seksual. Manakala bahagian C mengandungi 6 soalan berkaitan tahap nilai moral pelajar. Bahagian B dan C menggunakan salah dikotomas iaitu ya atau tidak. Seterusnya ialah populasi kajian. Populasi kajian terdiri pada pelajar tahun 1 UTM Paguh yang dianggarkan lebih kurang sekitar 900 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 152 orang pelajar dipilih sebagai responden. Yang ketujuh ialah teknik persampalan. Kajian ini menggunakan teknik persampalan rawat mudah. Saiz sampel ditentukan berdasarkan jadual Ritchie dan Morgan 1970 bagi memastikan sampel yang dipilih dapat mewakili populasi kajian serta mengurangkan bias pemilihan responden. Yang ke-8 ialah pemboleh ubah kajian. Normalisasi gurauan seksual ditetapkan sebagai pemboleh ubah bebas, manakala kemerosotan nilai moral merupakan pemboleh ubah bersandar. Faktor jantina dan umur juga diambil kira sebagai pemboleh ubah kawalan dalam analisis data. Yang ke-9 ialah analisis data. Data yang diperoleh daripada Google Form diproses menggunakan Microsoft Excel dan dianalisis dengan perisian SPSS versi 2.7. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan nilai frekuensi, peratusan, mean dan sisihan PRY. Manakala ujian Chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara pemboleh ubah kajian pada arah signifikan P lebih kecil daripada 0.05. Yang ke-10 ialah pertimbangan etika. Kajian ini mematuhi prinsip etika penyelidikan dengan memastikan persetujuan termaklum diperoleh daripada responden sebelum penyertaan. Semua data yang dikumpulkan, dirahsiakan dan digunakan hanya untuk tujuan akademik bagi melindungi privasi responden. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Nama saya Muhammad Lutfi bin Muhammad Idris. Saya akan membentangkan dapatan kajian kami. Bermula dengan bahagian A, iaitu data demografi responden, diikuti bahagian B berkaitan persepsi terhadap normalisasi gurauan seksual. Kajian ini melibatkan seramai 150 orang responden dari UTS Pagu. Jika kita rujuk jadual 1 pada slide ini, kita boleh lihat beberapa maklumat penting. Pertama, dari segi jantina. Majoriti responden adalah lelaki, iaitu 112 orang atau 73.7%. Manakala perempuan seramai 40 orang atau 26.3%. Dari segi umur pula, golongan paling ramai adalah berumur 18 hingga 21 tahun, iaitu 130 orang atau 85.5%. Ini menunjukkan kajian kami memang menyasar golongan pelajar muda. Bagi fakulti PPD mencatat jumlah tertinggi iaitu 70 orang atau 46.7%. Manakala FAS paling sedikit dengan hanya 3 orang. Dari segi tempat tinggal, 111 orang atau 73.5% tinggal di asrama atau kolej kediaman. Ini penting sebab pelajar yang tinggal di asrama lebih terdedah kepada interaksi sosial sesama rakan. Akhir sekali, dari aspek penggunaan media sosial, majoriti responden menggunakan media sosial antara 5 hingga 7 jam sehari, iaitu 55 orang atau 36.2%. Ini menunjukkan bahawa responden kami sangat aktif dalam penggunaan media sosial yang relevan dengan topik kajian kami. Sekian, terima kasih. Sekarang kita beralih ke bahagian B. Bahagian ini mengukur persepsi pelajar terhadap normalisasi gurauan seksual. Responden hanya perlu jawab 2 pilihan saja, ya atau tidak. Cara membaca jadual ini, nilai min yang lebih tinggi bermaksud lebih ramai yang menjawab tidak, dan nilai min rendah bermaksud lebih ramai yang menjawab ya. Kalau kita tengok item 3, saya sering melihat gurauan seksual dianggap normal dalam pergaulan harian pelajar. Ini item paling ketara. Seramai 107 orang atau 70.4% menjawab ya. Maknanya, majoriti pelajar akui bahawa mereka nampak gurauan seksual dianggap biasa di sekeliling mereka. Namun, untuk item 2 pula, saya berpendapat gurauan seksual tidak memberi kesan serius kepada orang lain. 78.9% menjawab tidak. Ini positif. Maknanya, kebanyakan pelajar sedar bahawa gurauan seksual memang boleh memberi kesan kepada orang lain. Item 1 dan item 4 juga menunjukkan 70.4% tidak menganggap gurauan seksual sebagai perkara biasa atau hiburan. Jumlah min keseluruhan bagi bahagian B ialah 1.623 yang menunjukkan secara purata responden lebih cenderung menjawab tidak. Maksudnya, mereka tidak menormalisasikan gurauan seksual secara peribadi. Namun, mereka akui yang ianya berlaku dalam persekitaran mereka ini. Ini menunjukkan terdapat jurang antara apa yang pelajar nampak berlaku di sekeliling mereka dengan apa yang mereka sendiri percaya. Dan ini penting untuk kita fikirkan sebagai bakal pendidik dan anggota masyarakat. Kesimpulannya, untuk 2 bahagian ini, responden kita terdiri daripada pelajar muda yang aktif menggunakan media sosial, dan walaupun majoriti tidak secara peribadi menormalisasikan gurauan seksual, mereka mengakui bahawa fenomena ini memang wujud dan dianggap biasa dalam persekitaran pergaulan pelajar hari ini. Ini memberi asas kepada analisis seterusnya dalam bahagian C yang akan disampaikan oleh Adam Luqman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Luqman bin Azmizan, nombor matriks AA251210. Saya akan membincangkan dapatan kajian dan perbincangan. Saya akan mulakan dengan bahagian C, tahap nilai moral pelajar. Jadual 3 menunjukkan nilai min, sisihan piawai dan tahap bagi setiap soalan dalam bahagian B. Bahagian ini memberi tumpuan kepada amalan
adab dalam percakapan seperti menjaga batas percakapan, menghormati rakan dan mengamalkan sopan santun. Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan responden mempunyai tahap kesedaran yang baik dalam aspek ini berdasarkan nilai min dan konsistensi jawapan yang diperoleh. Berdasarkan jadual yang diberikan, majoriti responden menunjukkan tahap adab dan kesopanan yang baik dalam komunikasi harian. Kesemua item memperoleh nilai min yang rendah iaitu 1.03 hingga 1.09, menunjukkan kebanyakan pelajar memilih jawapan ya terhadap pernyataan yang diberikan. Item saya menghormati maruah rakan dalam komunikasi harian dan saya penting untuk menjaga adab dalam pergaulan sesama pelajar mencatatkan nilai min paling rendah iaitu 1.03 dengan peratus persetujuan sebanyak 96.70%. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan menjaga maruah dan adab ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, item saya mempertimbangkan nilai sopan santun sebelum bercakap turut menunjukkan tahap yang baik dengan nilai min 1.09 dan 96.10% responden memilih jawapan ya. Ini membuktikan bahawa pelajar masih mengamalkan nilai kesopanan dalam pertuturan harian mereka. Di samping itu, item saya menjaga batas percakapan ketika bergurau dengan orang lain memperoleh nilai min 1.06, manakala item saya mengelakkan gurauan yang boleh memalukan atau mengaibkan orang lain mencatatkan nilai min 1.07. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar memahami batas pergaulan dan berusaha mengelakkan percakapan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Seterusnya, item saya menolak percakapan yang bercanggah dengan nilai moral dan kesopanan memperoleh nilai min tertinggi iaitu 1.09 dengan 91.40% responden bersetuju. Walaupun masih berada pada tahap rendah, nilai ini menunjukkan terdapat sebilangan kecil pelajar yang masih kurang tegas dalam menolak percakapan yang tidak bermoral. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar mempunyai tahap adab dan kesopanan yang baik dalam komunikasi dan pergaulan harian. Keadaan ini menunjukkan bahawa nilai moral dan sikap hormat menghormati masih diamalkan oleh majoriti pelajar dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pembentukan sasiah dan penghayatan nilai moral yang baik mampu menjadi benteng penting dalam melahirkan generasi yang berakhlak, beretika dan menjaga kesopanan dalam setiap bentuk komunikasi sosial. Bahagian D, hubungan persepsi terhadap normalisasi gurauan seksual dengan tahap nilai moral pelajar. Berdasarkan jadual di atas, menunjukkan hubungan antara persepsi pelajar terhadap normalisasi gurauan seksual dengan tahap nilai moral mereka. Seramai 152 orang responden terlibat dalam kajian ini. Daripada jumlah tersebut, 45 orang responden iaitu 29.6% mempunyai tahap normalisasi gurauan seksual yang tinggi, manakala 107 orang responden iaitu 70.4% berada pada tahap rendah. Bagi responden yang mempunyai normalisasi gurauan seksual yang tinggi, seramai 39 orang iaitu 25.7% mempunyai tahap nilai moral yang tinggi, manakala 6 orang iaitu 3.9% mempunyai tahap nilai moral yang rendah. Seterusnya, bagi responden yang mempunyai normalisasi gurauan seksual yang rendah, seramai 100 orang iaitu 65.8% mempunyai tahap nilai moral yang tinggi dan 7 orang iaitu 4.6% mempunyai tahap nilai moral yang rendah. Secara keseluruhan, majoriti responden mempunyai tahap nilai moral yang tinggi iaitu seramai 139 orang iaitu 91.4%, manakala hanya 13 orang iaitu 8.6% mempunyai tahap nilai moral yang rendah. Nilai P yang diperoleh ialah 0.172 iaitu lebih besar daripada arah signifikan 0.05 yang seharusnya P lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap normalisasi gurauan seksual dengan tahap nilai moral pelajar. Selain itu, nilai odds ratio atau OR ialah 0.455 yang menunjukkan bahawa responden dengan tahap normalisasi gurauan seksual yang rendah cenderung mempunyai tahap nilai moral yang lebih tinggi. Namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Daripada kajian yang dijalankan, terdapat normalisasi gurauan seksual dalam kalangan pelajar.
dapat diketahui bahawa walaupun hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ini tidak signifikan secara statistik, fenomena normalisasi gurauan seksual tetap perlu diberi perhatian serius kerana ia boleh mempengaruhi pembentukan nilai moral pelajar dalam jangka masa panjang. Oleh sebab itu, pihak institusi pendidikan boleh memasukkan isu gurauan seksual dalam kurikulum pendidikan moral bagi membantu pelajar memahami sempadan komunikasi yang sihat dan menerapkan nilai-nilai moral yang murni dalam diri mereka. Hal ini membantu pelajar dan generasi akan datang membina budaya pergaulan yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Utsaimin bin Nazaruddin, nombor matrik AA250738. Tugas saya di sini ialah saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Okey, kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa gurauan berunsur seksual semakin wujud dan dianggap biasa dalam komunikasi harian sesetengah pelajar. Walaupun majoriti responden sedar bahawa gurauan seksual boleh memberi kesan negatif serta tidak wajar dijadikan hiburan biasa, situasi ini tetap perlu diberi perhatian kerana ia boleh menimbulkan ketidakselesaan dan menjejaskan hubungan sesama pelajar. Oleh itu, semua pihak seperti universiti, pensyarah, keluarga dan pelajar sendiri perlu memainkan peranan berat dalam membendung budaya tersebut. So kat sini, antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah mengadakan kempen kesedaran, program berkaitan etika komunikasi dan memberikan pendedahan tentang kepentingan menghormati batas pergaulan. Other than that, pelajar perlu lebih peka terhadap perasaan orang lain serta mengelakkan gurauan yang boleh memalukan atau menyinggung perasaan rakan. So kesimpulannya, amalan komunikasi yang sopan dan beretika amat penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni, selamat dan saling menghormati dalam kalangan pelajar.